Hari ni akak nak ajar you all tentang limau. Ni kalau you all tengok kawasan perkuburan, yang mana tanah wakaf ni kita guna pakai untuk macam ni lah, kita tanam-tanam pokok yang kalau siapa-siapa nak ambil, insyaAllah boleh ambil je, pasal ni tanah wakaf. Okay, ni pokok apa ni? Ini pokok limau kasturi. Apa beza limau kasturi dengan limau purut dengan limau nipis? Satu, daun dia. Kita tengok daun dia macam ni. Daun dia kecil je. Okay. Lepas tu buah dia macam ni lah. Ini kalau you all buat sambal belacan memang power gila. Sekejap lagi akak tunjuk dengan awak, dengan you all semua, pokok limau nipis dengan limau purut. Kejap tau. Kita nak ambil dulu buah limau kasturi ni. Okey, yang ini pula kalau kita nampak, daun dia besar sikit daripada limau kasturi tadi. Ni daun dia besar sikit. Okey, ni pokok limau apa? Ini adalah pokok limau nipis. Tapi sayangnya hari ni kita cari-cari tak ada buah. Bukan musim untuk limau nipis. Tapi kena tengok daun dia. Kalau daun dia besar macam ni, lebar, ini limau nipis. Limau nipis ni boleh digunakan juga dalam mandi bunga. Dan juga untuk dalam masakan tu biasalah, sambal belacan pun boleh buat air pun sedap juga limau nipis ni. Mani bunga pun okey. Tetapi banyak-banyak limau yang paling sesuai untuk mandi bunga. Jom kita tengok pokok limau yang ketiga. Okey, daun pokok limau yang ketiga adalah limau purut. Ini paling rare ni. Limau purut ni kalau kita tengok daun dia sedikit berbeza. Kenapa? Dia bentuk macam nombor 8. Ni yang selalu you all makan tom yum, diorang masukkan ni pasal dia punya bau dia memang power gila. Harum. Kadang-kadang akak pun kalau buat masak lemak cili api, akak akan masukkan juga. Kadang-kadang masak rendang pun kita akan masukkan juga untuk mendapatkan aroma. Tapi dia punya buah dia, limau dia, buah dia berkedut sikit tau. Sayangnya pokok ni sekarang tak ada, orang kata apa? Tak ada buah. Jadi elok pula dia tumbuh atas kubur. Ini kubur baby ni sebenarnya. Dah lama kubur ni, tahun 80-an lagi dah ada kubur ni. Jadi ini limau purut ni paling sesuai digunakan dalam perubatan, terutama yang melibatkan SIHIR. Dan kalau untuk mandi bunga pun, ini pada akak yang paling power lah. Yang akak jumpa masa akak camping di Gunung Ledang tu, limau purut. Tapi dia besar. Yang dekat Malaysia ni dia selalu kecil-kecil je lah, orang kata biasalah saiz normal. Jadi itulah bezanya 3 jenis pokok limau. Yang paling penting tengok pada daun dia. Ni last pokok macam